Yo, hello guys. So, korang semua selama ni korang belajar trade dekat Yang Arif kan. So, sekarang korang akan try dulu teknik aku. Ni teknik aku develop, teknik aku dah guna pakai, dan consistently aku dah buat banyak profit pakai teknik ni lah. Tapi walaupun profit dia tak banyak, tetapi aku rasa cukup kot nak tampung korang, nak biaya korang. Korang nak kena cuma rajin everyday duduk depan chat. Okay, jom kita tengok teknik ni. Teknik ni dia lebih kepada aku sarankan korang pakai dekat time frame M1, sebab M1 candle dia tak lama nak menunggu. Okay, korang memang patut lah pakai M1 ni, sebab aku pun pakai M1. And kenapa aku sarankan teknik ni, sebab apa tu, sebab korang nak jadi trader, korang 24 hour korang duduk dekat dalam chat, tapi tak semestinya korang make profit, betul tak? Korang 24 jam dalam sehari tu korang trade, confirm ke korang boleh buat profit? Teknik ni senang gila. Kau kenal pasti trend dalam M1 lah, the overall trend ataupun major trend, tak kisah. Korang kenal pasti trend, and then korang boleh, itulah contoh market trend sekarang ni buy. So korang boleh fokus untuk cari setup buy untuk setup long lah. Buy long, sell short. Itulah tekniknya. Okay, jom. Macam ni, macam ni cantik ni. Aku terus tekan. Jadi kita tengah tunggu reject. Dia profit 10 sen. Sekejap kacau lah. Dia walaupun profit 10 sen, korang collect je, tak kisah. Kalau dah ada biru tu, tutup. Jangan tamak. Biru tutup. Memang teknik tu dicipta memang macam ni. Nak macam ni. Yang tengah floating merah ni, korang jangan terus tutup merah. Korang kena tunggu dia sampai biru. Misal kata dia tak sampai biru, maksudnya merah dia, Hasan, apa tu, setup kau ni SL tak ada ke? SL ada bos. Sebab ada SL dia 20 pip. Maksud 20 pip pula, SL dia $20. Maksudnya kalau dah sampai $20, korang terus cut. Maksudnya dah $20, cut terus, buang. Itu lah kita punya SL. Kita tak pasang SL 60 pip tak. Kita punya SL 20 pip. Kalau korang misal kata korang buka lot 0.01, korang akan profit sebanyak profit pula, korang akan tampung loss sebanyak $20 lah. So $20 tu dalam 200 pips guys. 200 pips tu banyak tau. Takkanlah korang boleh, apa tu, takkanlah korang boleh loss juga kan. 200 pips korang tampung loss. So sekarang ni aku tengah $4. Jap, kita masih boleh check setup buy bawah-bawah. Okay, close profitable. Kau tengok lagi aku main macam ni Sebab aku jumpa teknik ni sebab dulu aku suka pakai lot besar-besar, macam tak logik kan. Aku ni demo, aku mainkan demo, aku trade, letak lot 50. Sekali harga juna-juna aku tekan, reject. Memang setiap harga akan reject apabila benda yang itulah. Kenapa aku fokus buy je? Sebab kalau korang nampak sekarang ni market trend dalam M1 dia sedang menaik sahaja, dia tak ada buat penurunan pun. So itu adalah reason utama aku cari setup buy. Sebab kalau korang cari setup sell, dia agak high risk. Sebab misal kata korang dah masuk setup sell, trend dia adalah menaik. So korang langsung tak boleh macam tinggalkan phone korang. Korang kalau misal kata buy, trend pun menaik, and then korang voting $4 pun tak goyang lagi, sebab trend masih menaik. Dia mungkin ambil retracement kat mana-mana, dia akan baca. Tetapi sebab itulah aku bagi tahu benda ni. Okay guys, aku punya plan untuk setup high low aku ni, kalau kita nak deposit, kita kena deposit dalam $100 ataupun $200. Sebab apa? Sebab kalau korang nak pakai teknik ni, dia lebih better korang pakai dekat broker yang ada spread dia zero spread. Maksudnya spread dia tak ada bid price dengan ask price. Tu tak ada. Kita tak nak benda tu. Bid price dengan ask price tak nak ada. Kita nak ada zero spread saja, yang warna merah ni. Yang warna merah sekarang ni tengah jalan ni. Kita nak tu, sebab benda ni lah yang kita memang perlukan.
Sebab spread ni akan mengganggu korang punya profit. Faham? Korang punya profit yang korang entry tu, dia akan ganggu, dia akan lambat kan. So lambat laun korang tak akan profit, korang hanya tampung loss. Faham? So ya, korang sendiri tengok. Korang ingat aku punya SL aku cakap $20. Misal kata aku ulang lagi sekali kat korang, kita depo $200. Sebab account zero spread ni dia punya permintaan, dia punya demand untuk nak trade tu bukan murah baik. Dia kadang-kadang account zero spread ni dia minta minimum deposit $100, minimum deposit $200. Memang account zero spread memang macam tu. Korang kena depo je lah. So teknik dia macam mana? Macam ni. Kenapa aku cakap SL $20? Dia macam ni. Korang depo $200, korang pakai teknik high low ni, korang profit $20 daripada trade high low ni. And then bila korang dah profit sampai mana korang nak kena withdraw? Profit sampai $20 juga. So loss yang korang akan tanggung $20 ataupun ratio yang korang akan win $20 juga. Maksudnya korang dah make profit today $20, korang tekan button withdraw, ciao, trade lagi sekali. Tekan button withdraw, ciao, tekan button withdraw, ciao. Faham? Sebab bagus benda ni. Sebab apa tu? Yalah, $200 jap Gelap pula. Sebab apa tak? $200 tu dah ibaratkan RM100 pula. $200 tu $200 pula, $20 tu ibarat RM100 tau. Kalau korang hari-hari consistently buat $100, nak sampai $20 ni sekejap je bang. Tak lama pun. Korang duduk daripada pukul 1 sampai pukul 3 macam tu dah boleh dapat dah $20. Asalkan korang kena pegang je lah phone korang, pegang iPad, pegang tu. Jangan leka-leka, memang lambat lah dapat duitnya. So dalam satu hari tu korang boleh collect dalam $100 tau dengan setup high low ni. $20 withdraw, $20 withdraw, $20 withdraw, $20 withdraw. Korang makan kecil-kecil. Faham? Macam korang tengok ni, aku bukan profit macam sifu-sifu dekat luar sana. Aku bukan profit macam apa tu, satu layer $2,000, satu layer $2,000, satu layer $2,000. Tak, aku punya teknik nampak kosong, janji dia biru sikit-sikit, collect sikit-sikit. Sebab kalau korang cuba bayangkan macam ni je lah bang. Kalau sehari korang konsisten buat $20 withdraw, lepas tu dah cukup untuk hari tu. Kalau dalam sebulan korang dah hampir dekat 3,000 ke 2,000 je. 2,000 ke 3,000 gaji korang hanya dengan bodoh-bodoh dengan setup ni. Setup follow trend, tekan bila harga menurun dengan mendadak. Kenapa aku cakap setup high low? Sebab ini adalah high. Kita macam candle yang baru ni. Macam candle baru ni, kalau korang nak entry, korang tak boleh entry sekarang. Korang kena tunggu harga tu lepas harga high, harga low yang sebelum. Kalau macam ni aku takkan tekan. Sebab dia tak ada big movement. Bila dia big movement, time tu tekan laju dia reject. Faham? Tengok. Okay, ni kalau dah profit sale, terus aku tutup balik. Dia tengah forecast $1. Nanti aku share lagi teknik ni. Walaupun dalam keadaan downtrend sekarang ni, korang jangan terpedaya sangat. Trend semasa, trend sebenar dia lebih menaik. Korang nampak sampai atas tu. Aduh, naik tu. So tunggu je lah. Dia lepas dah biru dah ni. Sekejap aku tunggu. Dia kalau korang macam dia 0.01 janganlah tutup dulu. Tunggulah dia macam 0.20 sen. Sebab 0.01 takut korang close, tiba-tiba korang close mega, harga price juga laju. So teknik ni korang kena pakai tangan laju. Kena laju buat tangan korang, nampak? $21 je hari ni, today. Okay, tu sahaja yang aku nak share. Aku akan share lagi video pasal teknik high low aku ni. And aku akan buat buat nota lah untuk korang. Aku pasti korang kalau pakai teknik ni, korang mesti profitable. Jadi profitable trader. Okay, so bye bye. Korang boleh try teknik ni.